1,200 ni. Tinggi tak? Kalau kita nak buat korban. Agak berat. Memang berat. Jadi apa solusinya tuan-puan? Solusinya hanya 2 gram saja. Ini solusinya. Tuan-puan ambil ilmu ni, tuan-puan gunakan 2 gram ni sampai akhir hayat tuan-puan. Buat korban. Ini cara dia. Okey, tengok Pada tahun 2024, harga emas waktu tu 350. Kalau kita pergi arah NU dapat dalam 280-80%. Jadi, apa yang kita nak buat? Pergi arah NU 2 gram. 500 bahagi 280, dapatlah dalam 1.78 gram. Maknanya, hanya perlukan 2 gram saja untuk arah NU kan. Dapat duit, pergi buat korban, gram ni tebus sebulan 1. Tapi kena masukkan 2 keping 1 gram lah. Dah dapat dalam masa 2 bulan dapat balik 2 gram ni. Simpan lah. Ini tabung korban kita. Kemudian, tahun 2025, dah nak korban lagi. Harga emas dah RM500. 80% daripada RM500, RM400. So, 800 bahagi 400, kita hanya perlukan 2 gram. Keluarkanlah 2 gram yang sama ni, pergi arah NU, bayar duit korban, lepas korban dapat gaji, tebus 1 gram 1 gram. 2 bulan, emas ni dah balik kat kita.